Oh, dia hantar pada Johor kan. Okey. Dia beritahu autofocus gagal berfungsi. Okey. Model The Beast ni terlalu susah nak rosak. Okey. Dia lasak gila sebenarnya. Dia lasak gila. Sebelum ni ada kes jadi macam ni. Okey, tapi benda ni khabar secara nasib. Aku buka, aku servis balik motor dia apa semua. Habis tu boleh pakai. Tak payah orang kata tak payah tukar pun. Okey. Tak payah tukar pun. Tapi benda ni nasib lah. Sebab kalau kata dia rosak, lepas servis dia rosak. Okey, lepas servis sebelum servis, lepas servis dia sama. Yang tu senang kata hang cari lain. Bila kau kata senang cari dia, bukan kata tak boleh buat lah. Macam mana kan? Costing dia, lens ni dia lebih mahal daripada Nikon 2470 nano. Sebab tu dia lebih, dia memang mahal gila. Part dia, bila kalau watan hang tukar, kalau hang kena major lah kan, sama hang boleh beli sebiji lah tu, ataupun hang boleh beli sebiji lah dia. So far setakat ni dia bukan condemn langsung, dia bukan tak boleh pakai langsung. Sebab apa aku kata dulu? Okey, zoom dia berfungsi loh. Tu satu. Dia punya focusing manual berfungsi. Jadi manual focus tetap boleh pakai. Lens ni apa yang unik dia berbanding hang nak lawan dengan 2470. Okey, 2470 sebenarnya dia ni pun silent wave motor. Dia ada tulis kat sini. Okey, walaupun dia AFD, sebenarnya dia AFS. Apa yang D dia kat belakang ni. Sekejap lagi aku beritahu gambar. Okey, dia ni kalau tak salah aku, dia keluar awal tahun 90-an. Kalau dia keluar 80-an aku minta maaf. Okey, dulu aku biasa pakai, aku pernah ada. Okey, tapi time tu aku beli yang ni second hand, bukan baru. Mana aku beli second hand pun time tu 3,000 lebih, lupa. Okey, color dia dengan 2470 yang ada nano tu, ni bagi aku lah exactly sama. Padahal dia ni tak ada nano. Itu kata dia ni The Beast. Tu sharpness padu gila, dua-dua sama padu. Cuma dia ni 28, yang tu 24. Siapa yang biasa pakai yang ni, dia takkan rasa nak pakai 2470 sangat. Dari segi kualiti gambar, dia ni memang padu gila. Sebab apa? Dia ada dua lens padu Nikon sebelum diganti. 17-35 2.8, 28 70 2.8. Hang ada dua ni, hang tak gaduh nak pakai 16-35. 16-35 bukan 2.8, dia f4. Kalau tekan 2.8 14-24, hang nak dia cembung macam fish eye apa semua, leceh apa semua kan. So kalau tan ada ni, biasanya orang yang ada ni mesti dia ada 17-35. Okey, kalau tan hang nak convert ke 24-70 dengan 16-35 boleh, tak ada masalah kan. Tapi rasa macam downgrade diri tu. Itu personally, sebab aku pakai 17-35, 16-35, 14-24, 24-70, 28-70, semua aku dah pakai lah. Okey, so aku ada experience dia, aku boleh cerita ke hampa dah. Cuma kalau hampa pakai 80-200 jam seek ke 70-200, yang tu no regret. Yang tu memang berbaloi gila. Okey, so yang ni fizikal dia kita bagi 7/10. Okey, ketah okey, kosmetik dia okey. Apa yang membezakan 2470 dengan 2870 selain daripada dia punya ni? Yang ni dia ada aperturing. Okey, dia ada aperturing. 2470 tak ada. Apa tu? Sebab tu digital boleh pakai, filem boleh pakai dia. Yang tu yang best dia tentang dia kan. Okey, kemudian yang lain-lain, aku rasa tak ada apa benda aku nak explain sangat pasal dia ni. Okey, siapa-siapa yang ada di rumah hampa tak biasa servis, tak servis sayang. Sebab yang ni orang kata gold lah, gold. Benda dah tak wujud. Okey, kalau tekan hampa nak simpan juga, hampa tak mau servis, suka hati hampa. Okey, so far aku buat dia hitam Penang. Macam dia ni post daripada Johor. Tadi kalau ikut alamat dia Johor, daripada Johor. Oh, Parit Raja ni Batu Pahat, baru aku tahu.
kampung Usuk Santurian. Patut dulu masa aku shoot di Batu Pahat, aku dah lalu Paya Raja. Okay. So dia hantar ke Johor by post 365 hari, anytime hang boleh hantar. Nak jumpa aku wajib buat appointment ni macam mana, tak perlu 2-3 hari awal weh. Okay, hari ni hang nak jumpa aku pukul 10 pagi, pukul 8 pagi macam tu ke 7 pagi hang deal dengan aku. Hang nak jumpa aku pukul 5 petang, pukul 10 pagi ke 12 tengah hari ke hang deal aku. Mudah macam tu. Aku dekat mana kita jumpa. Okay, biasanya aku dekat Hitam Penang lah kan. Okay, so kalau kata nak jumpa wajib buat appointment. Jangan duk main terus kalau tanpa alamat hanya untuk post. Okay, kemudian kalau katakan nampak nak post, anytime boleh post. Hampa nak ada soalan fotografi, nak tanya, nak servis, nak repair, nak servis dan sebagainya, nombor phone aku ada di bawah, di tepi atau di atas. Hampa tengok nombor phone aku, jangan call biasa, jangan call WhatsApp, aku tak akan angkat. Hampa text message, voice message ataupun video message hantar ke WhatsApp. Contohlah ambil video, bang yang ni autofocus tak boleh jalan lah, agak-agak bang hampa rosak, berapa nak kena repair, contoh. Okay, hampa hantar aku, insyaAllah aku jawab. Kamu tak direct, straight to the point je. Soalan tak payah nak muka demah, bang saya nak tanya boleh tak, abang sudi jawab tak, yang tu memang buat tak hati. Okay, so takat tu je aku live hari ni. Okay, bye, salam.